Dan satu kredit juga kepada semua petugas-petugas ataupun kita boleh katakan tulang belakang Saleh Power, kerana anda semualah rakan-rakan petugas Saleh Power yang membuatkan Saleh Power, yang membuatkan Encik Budin, yang membuatkan Puan Asiah dapat mengecapi kejayaan seperti mana pada hari ini. Syukur Alhamdulillah. Mari sama-sama kita doakan sekali lagi, semoga Saleh Power akan terus maju jaya, akan terus membangun sebagai satu mercutanda F&B service yang paling hebat. Kalau boleh kita nak satu Selangor tahu pasal Saleh Power, kalau boleh kita nak jadi yang paling hebat untuk satu Malaysia, khususnya di dalam bidang salai. Kita doakan yang baik-baik untuk Saleh Power untuk masa-masa yang kehadapan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak tengok juga, kalau tadi kita dah dengar ucapan-ucapan daripada Encik Budin, kali ini kita nak tengok dengan mata kasar kita macam mana struggle-nya 8 tahun yang lepas memperjuangkan Saleh Power sampailah ke hari ini. Ada momen-momen yang dirakamkan, yang ada dilakarkan di sebalik lensa kamera. Jadi mari sama-sama kita saksikan di layar putih yang berada di belakang sana. Mari sama-sama kita tumpukan perhatian untuk kita saksikan sendiri momen terbaik selama 8 tahun penubuhan Saleh Power. Dipersilakan. Baik tuan-tuan, satu tepukan untuk tayangan yang baru saja kita saksikan bersama. Sedikit sebanyak yang boleh kita lihat susah payah Encik Budin dan juga Puan Asiah daripada zaman 8 tahun yang lepas, dengan bermulanya dari sebuah gerai kecil di bawah pokok ceri, betul Encik Budin ya? Dan dengan hujan-hujan yang telah pun ditempuh, banjir ada, macam-macam lah orang dengan ribut dah pernah, banjir dah pernah. Namun itulah orang kata, bila kita kuat semangatnya, kita kuat azamnya, inilah dia bukti kejayaan yang telah pun dikecapi oleh Encik Budin dan juga Puan Asiah serta seluruh kaki tangan Saleh Power. Jadi sekarang kita akan teruskan lagi bersama dengan atur cara yang berikutnya, dan sebagai tanda merapatkan juga rasa kesyukuran kita kehadirat Ilahi bagi menyatakan simbolik meraihkan anniversary yang ke-8 untuk Saleh Power, kita akan bersama untuk sesi memotong kek anniversary. Jadi untuk sesi memotong kek ini, saya ingin menjemput sekali lagi Al-Fadil Ustaz Sobur bin Ali Imran untuk bersama-sama untuk meja kek. Dipersilakan. Saya jemput juga sahabat kepada Encik Budin kita. Dipersilakan YB Ustaz Zawawi untuk juga turut tampil ke hadapan dan akan bersama-sama mengiringi tuan-tuan berdua, iaitu pemilik Saleh Power Encik Syahabuddin sendiri. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Satu tepukan untuk VIP kita tuan-tuan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, anniversary yang ke-8 Saleh Power. Sama-sama kita saksikan. Jadi mungkin kita boleh diteruskan dengan sesi bergambar. Kita nak panggil siapa dulu Encik Budin yang berhajat untuk ambil gambar? Kita panggil Puan Asiah, boleh Puan Asiah ke depan sekali. Kita bersama dengan VIP kita terlebih dahulu, bersama dengan YB Al-Fadil Ustaz Zawawi bersama juga dengan Ustaz Sobur untuk sesi bergambar. Kita persilakan. Baiklah, saya mohon VIP kekal di hadapan. Terima kasih untuk seluruh warga pelajar-pelajar tahfiz. Dipersilakan untuk ambil kembali tempat anda. Berikutnya saya nak jemput pula bersama dengan komuniti Surau Haji Muhammad Ali. Dipersilakan untuk turut sama tampil ke hadapan. Kita join sekali dengan Masjid An-Naim, boleh? Kita jemput semua sekali jemaah-jemaah Masjid An-Naim dan juga wakil daripada komuniti Surau Haji Muhammad Ali untuk bersama-sama tampil ke hadapan. Dipersilakan. Okey, selepas ini kita jemput semua sekali kaki tangan Saleh Power pula. Selepas ini kita jemput semua kaki tangan Saleh Power untuk kita ke hadapan seketika. Mana yang ada lah, mana yang ada kat sini semua masuk tu. Okey, terima kasih banyak-banyak wakil jemaah-jemaah masjid dan juga surau. Dipersilakan semua wakil-wakil ataupun petugas-petugas boleh datang ke hadapan. Okey, jom sama-sama. Ramai-ramai. Boleh tinggalkan sekejap, 2 minit, seminit saja untuk sesi bergambar ini. Kita persilakan. Kenangan 8 tahun anda bersama-sama menaikkan nama Saleh Power. Inilah dia momen yang ingin kita lakarkan, saudara.
adalah tulang belakang kepada Encik Budin dan juga Puan Asia. Jadi sebagai tanda penghargaan, kita nak saksikan wajah-wajah anda dilakarkan di dalam sesi bergambar ini. Silakan. Semua sekali jangan malu abang. Alamak, abang dari saya malu pula. Lagi sini perempuan sini. Ada lagi ke? Kaki tangan saling power, kita jemput semua. Silakan. Mari sini. Sekejap aja abang kakak. InsyaAllah kenang-kenangan. Bila lagi kan kita nak bergambar sama-sama macam ni. Jadi kita persilakan semua sekali kalau boleh. Okey, dalam kiraan 3 saya sebut Okey, abang video dah ready beritahu saya. Okey, perkataan dia Salai power memang power. Lepas tu lambai kamera. Boleh Okey. Abang kamera dah okey ke? Okey. Okey, 1, 2, 3.